Khadijah, boleh rekod? Saya tak boleh Abang Mat. 24 hours. I'm jet lag. Macam mana nak nyanyi? Kalau kita dapat throwback sikit kan, masa ibu dapat tawaran untuk menyanyikan Malaysia Trade Asia kan, masa tu lagu tu hangat dan semua country satu dunia main kan. So mungkin boleh kongsikan pengalaman masa tu. Masa tu ibu di New York, baru nak start set up restoran di New York. Lepas tu dapat panggilan dari Abang Mat. Dia kata, Tija baliklah. Balik, ada apa Abang Mat? Abang Mat ada projek lah, dia kata. So ibu tanya dia, projek apa Bapak? Ada satu lagu ni ibu nak Abang Mat, ibu nak Tija nyanyi lah, dia kata, untuk tourism. Saya cakap okey lah Abang Mat, tapi Abang Mat kena cakap dengan tourism lah, kena bawa hantar tiket semua, nanti Tija balik lah. Kita balik je kan, terus masuk studio. Lagu tak pernah dengar. So pergi kat piano dia main. Lepas tu lyrics tu pun kita duduk dengan Tan Sri Sheikh Kadir. Ibu pun chip in lah dalam penulisan lyrics lagu tu tadi. Okay Tija, boleh rekod? Saya tak boleh Abang Mat. 24 hours. I'm jet lag. Macam mana nak nyanyi? I said give me one day. Tapi satu malam tu kita duduk dalam studio tu hanya nakkan dapat feel lagu tu, what the song is all about. Menyangka tak kalau lagu jingle ni kan selalu kurang mendapat perhatian kan? Tiba-tiba lagu ini menjadi bualan. Dimainkan di CNN everyday. Kita dapat orang-orang daripada Russia telefon menanyakan macam mana nak jumpa penyanyi ni. And one of them came from Moscow just to see me. I actually met the person yang nak berjumpa dengan ibu. Dia datang Malaysia just to meet me. So I am the ambassador for the country. Cik. Audio Plus.